I'm on a mission, gotta make it to the top. Every day, every night, I'm grinding, no stop. Mass bros in the house, we don't play no games. We're here to dominate, leave the weak in pain. We're the ones who never back down. When the pressure's high, we wear the crown. No limits, no fear, we're the new breed. Rising up, we can't be beat. Mass bros, Mass bros, we're the ones who reign. Selamat datang The Mass Bros Podcast. Anda bersama Rauf. Selalu kau masuk dulu. Tak pasal last week aku tiba-tiba macam gitu kan. Okay. Brock here. So surrender right here. Yeah, welcome back to another episode. Yes. Yes sir. Macam korang pergi hari ni Labor Days. Happy Labor Days everyone. Labor Day semua yang kerja kat sana. Video ni keluar bukan Labor Day. Dari Selasa. Mari kita rekod Labor Day. Labor Day. Okay. Korang gimana? Tak gimana? Kau tak gimana? Man, aku sebenarnya hari ni plan untuk lepak rumah. Okay. Tapi pakcik dia ni tiba-tiba ajak pergi breakfast kan. Oh, breakfast. Tak pernah in my life breakfast sampai pukul 4:30 petang. Okay. Berapa round makan tu? Bukan makan gila. Kita jalan-jalan lah. All day breakfast. Tapi breakfast sedap macam tadi. Kat mana? Kau makan mana? Kat Kembangan lah. Kita makan nasi rawon. Aku makan nasi rawon. Okay, nasi rawon kat mana ni? Tak ingat nama Terus dia. baru itu lah sponsor lah. Tapi sedap lah saya. Nasi rawon macam mana? Nasi rawon ni aku tahu ada paru je. Dia macam ramon. Macam ambeng. Tak. Macam apa ke? Tak. Okay, rawon is the kuah tau. Yang keluar kuah daging dia macam hitam-hitam tu. Tu sotong lah, sotong hitam. Sotong Bukan, lah. dia daging. Dia, aku tak tahu dia rasa apa, tapi tu rasa rawon lah. That is nasi rawon punya kuah. Oh okay. Ya. Baik. Ui, baik Asia. Okay, Aku punya favourite. Kembangan, Dia, okay, nasi rawon ni dia mesti ada paru, ada serunding. serunding, sambal belacan. Okay. Bergedil. Sambal belacan dia tadi. Yes, bergedil. Padu. Habis Pok kedai dia. aku tak ingat nama dia. Alamak. Tapi aku tahu dekat Kembangan, dia belakang MRT station. Okay. Ya, dia daerah masjid. Kat situ ada masjid apa? Daerah Max Place sana. Max Place Aku tak Daerah tahu. Max Place lah. Sendiri lah. Dia ada masjid kat tempat rumah landed tu. Yang opposite kan. Opposite masjid is tempat makanan. Ya. Setelah saya. Sana pun ada yang prata buffet. Oh yes. Oh, is it? $7 $7 kau boleh order as much. As much tu. Tapi the thing is kau kena order everything first. Kau tak boleh macam aku nak ni, nanti datang balik aku nak ni. Oh, tak boleh gitu Tak boleh. Tak datang aku last makan sana, aku boleh order gitu-gitu je. Oh kau boleh at the same place. Sama Aku ni time is you order everything first, then we give Prata buffet. So kira kau bayar $7 untuk order apa-apa saja. anything. Banyak gila Bayar boleh. $7 lah. Tapi aku rasa sekarang dah naik sikit harga. Tapi tetap jadi lah. Teh tarik free kan. Tetap jadi. Flow je. Baik. Damn. Ui. Macam nak give satu hari. Boleh? Tapi buat konten lah. Boleh? Boleh lah. Kita dari Zermatt. Kira $7 versus $7 versus $7. Kira aku macam aku kenyang lah guys. Tak. Aku paling kecil. Tak sebab kalau tak boleh lah guys. tapi makan banyak-banyak prata pun sangat kenyang saya. Kalau kosong aku boleh. Kosong at one go aku boleh makan the most 9. Kalau korang makan macam gitu, kau boleh abuse the perut korang. Abuse Wait, tapi prata kosong okey, dia jangan prata tsunami tu. Itu tak boleh. Itu lagi muak. Mana tempat tu yang Arki House yang no pork. I say no pork. Itu lama gila sah. Awan nasi babi. Tapi korang pernah makan tu yang prata banjir tu? Apa ni? Yang tsunami-nya? Yang ada telur. Pernah. Telur dia tak masak saya. Ya ke? Kau betul. Tapi badan tempat pada aku okey. Sedap. Kau tak suka saya. Aku tak suka tak masak tu. Badan gini tak masak apa telur selalu. Aku tengok Rocky minum. Tu Rocky. Actually dia tak absorb sangat. Dia dorong dulu kira tak pandai sangat. Apa? Rocky tak pandai. tapi makan tu seriously abusive gila saya. Yes. Gila. And talking about abusive. Apa punya take away saya. Macam alih-alih macam triggered sikit Recently apa tu,
ada influencer. Aku rasa influencer kena abuse dengan this artist Lakon. Yes, artis Malaysia tu. Damn. Quite well known. Dia baru keluarkan movie recently dengan cerita macam gangster lah gitu. Blood Brothers. Bukan. Bukan. Cerita gangster lah. Dia yang main cerita Pascal kan. Yes. Badan sapau gila tu. Sapau. Badan je kurang lah. Tak, dia gila babi. Dia gila babi. Dia ada cutting tu. Cocok lah. Korang cocok Korang cocok lah. Tak, aku natural. Natural. Aku lagi natural. Boleh nampak? Tak, kau lagi Kau cocok. naturally big. Kau naturally cocok. Cocok apa? Aku tak faham. Cocok apa ni? Cocok. Yang orang-orang gym tahu tu lah. Kira orang gym kena cocok dengan jantan lain lah. Kira Im dah cocok kau lah. Oh, tak. Ini PG so mak bapak aku tengok macam shoot lah. Betul pasal abusive ni. Yes. Apa konteks dia, Im? Dia tanya kau. Okay, nama dia Amar Alfian lah, Shoot, guys. kau dah put nama Amar Alfian. Ya, aku no choice, call dia out lah, Syul. Okay lah Lu mau fight dengan kau ke apa? Lu pukul perempuan lah. Wah tak boleh take it lah. Itu rabak saya. Dia punya Blue black semua mata. Shoot lah. Nanti kita letak gambar dia dalam lah. Aku tak faham siap. Kau badan dah tough, lepas tu kau pukul perempuan. That's the point. Tak payah letak gambar. Tu dah spread around there. Tak payah tahu, cover podcast kita ni gambar muka dia. Gambar muka dia. Macam aku pick up fight dengan dia gitu. Macam aku tak boleh lah. Kalau boleh aku nak fight dia lah. Ya, aku honestly aku dah lose respect. Senang capak dekat dalam gorilla cage lah. Tak payah 100 orang. Cikir tu masuk lah. Nanti. Tapi serius lah. Kau dah badan besar gitu. Then perempuan like kau tolak sikit dia dah gerak sah. I mean tak payah cakap badan besar. Kau lelaki. Lelaki yes. Habis kau nak perempuan dah something wrong. Okay, aku nak tanya, when kau rasa when is the right time to put your hands on a woman? Never sah. Never. Boleh. So kira tak cakap it's macam 100 men lawan gorilla. Cik Ron. Nak masuk dah tak sama. Hari Khamis. Okay. Ini hari Selasa ni. Tapi macam tak tahu even Islam tak ajar kan? Islam tak ajar, tak boleh kan? Tak ada. So kalau padaku kalau kau dah once kau dah pukul perempuan walaupun sekali je kan, aku dah lose respect. Aku dah tak tengok kau sebagai lelaki lah. Ya, correct. Just jantan tak guna lah. Is it considered a coward kalau that guy? Coward lah. Bukan coward je. Dia just you're a man. You're a man Man hit a man lah. Betul. Kalau kau nak pukul, kau pukul jiran dia. Jiran ni kalau jiran dia perempuan macam mana? Tak kira macam kau cari yang laki dari jiran. Laki yang jiran Macam I cannot hit a girl. I need to hit you. Kira macam kami panggil laki kira perempuan kau tengah bertekak gini kan. You aja. Tak boleh kalau ni random perempuan lah. Where? Macam random tau. Macam korang Stupid. Macam tapi dia punya husband sebelah kau. Kau buat apa? Kira aku pukul yang lagi yang baru lalu saya. Bukan dua random orang. Probably aku ambil paling senang anak dia. Anak lelaki dia. anak lagi rabak. Kira di dua macam suami dia badan macam korang macam asyik lah. Kita ramak lah. Tapi yalah, kesian sana dia punya gambar-gambar semua kes the blue black. Saya ramak. Aku tak tengok saya gambar dia. Nanti kita tunjuk. Very rabak. Dia ni Amar ni date dengan tu. Aku rasa influencer. Itu influencer bukannya. Habis lagi satu aku that time recently juga Im, kau share kat Facebook yang abuse juga. Oh, yang kat Facebook Yang dia laki tu abuse wife Singapore dia. tu Singapore Yeah. Abuse wife habis keluar dengan orang lain. Habis lepas tu nak protective bila dia punya wife keluar dengan lagi lain. Bukan that's why. pelakon Tak ada. Bukan ni random. Random. Keluar kat Straight Times ke Storm lah. Aku tak faham mana all these ladies jumpa this type of guys. Diorang kan suka This bukan guys, this type of animals apa shit, there's a term apa narcotic animal bukan narcotic drug. Narcotic drug lama ni. Narcissist. Narwhal. Tak ada satu movie dia nama something Narnia. Kroto animal apa entah. Kroto. Tak apalah, whatever. Dia apa? Krotosono. Kan kita kau rasa Apa kono macam kendo. Apa bono. Tapi di Singapore satu Asya. Habis tak yang bodohnya, kau dah gitu-gitu tu, habis wife kau dah pergi mampus dengan kau, keluar dengan lelaki lain, habis kau sort.
Habis kau pergi sendiri tengah menyindal. Nocturnal animals. Nocturnal bukan nocturnal. wake up at night. Alah. Kira tak tahu movie tu nocturnal animal lah. Tapi ya, like, bodoh je kau dah. Tapi for example korang diorang dah get into a relationship. Tapi kau dah ada red flag that guy will pukul kau. Kau asal kau tak leave? Just caw Ni bukan kita nak blame the ladies Because trauma. Dia macam mana kadang okay, aku ada tengok contoh cerita bukan Gone Girl. Ada some movie macam Big Little Liars. Okay. Shailene Woodley pelakon. Okay. Nicole Kidman ni dia dalam abusive punya relationship. Bukan family, relationship. Dah kahwin, ada anak. So dalam cerita Big Little Lies ni dia ada a few perempuan lah. Shailene Woodley one of them, Nicole Kidman dengan yang blonde yang pendek tu satu, and then yang berlakon cerita Batman, Catwoman tu. Siapa nama? Pretty Zinta. Itu dah lain genre. Robert Pattinsonnya Batman lah, yang perempuan tu. Dia pun ada dalam cerita Big Little Lies ni. So semua perempuan ni ada diorang punya isu sendiri kat dalam rumah. Tapi Nicole Kidman punya isu paling besar, which is abusive. Husband dia abusive. So diorang tanya dia, kenapa kau tak leave suami kau? Dia cakap tapi ni dah married belum? Dah kahwin. Suami husband. Come on. Tapi ni aku talking is girlfriend boyfriend. Girlfriend boyfriend kau boleh leave kan? Tapi kalau some of them tak. Suami isteri sama macam lagi pasal sayang habis. Dia tanya Nicole Kidman, kenapa kau masih stay? Dia cakap because lepas dia pukul aku, dia feel sorry, dia bersatu dengan aku. Selalu gitu habis dia macam bersetubuh lah kira. Tapi dia punya berselimut bersama. Selimut tetangga. Berbantal tu kan. Berbantal sebantal. Terus dia yalah, habis sambil diorang buat tu pun dia pukul semua. Tapi dia enjoy. Dia sambil bersetubuh dah pukul. 50 Shades of Grey. First dia dah 50 Shades of Grey. Adakah tu abusive? Tu good way of abuse. Tapi aku tak pernah tengok cerita dia. Kenapa tak? Aku tak suka cerita gitu. Aku tak pernah. Aku suka cerita macam kau tak suka macam gitu. Kiamat sudah dekat, munafik itu. Tu sama lah. 99 nama Allah. Okay Ustaz, macam mana Ustaz? Alhamdulillah. What's your thoughts Ustaz? Hari ni NJU. Tak ada je cerita tu. Dia cakap apa, lepas dia dah macam gaduh, dia minta maaf. Habis diorang buat gitu, habis repeat lah. Ya, dia cerita dia interesting. Dia tak leave. Dia tetap tak leave. Terus at the end of the day, diorang bunuh. Dia terbunuh. Cerita dia is a crime mystery ni. Means yang salah nanti yang perempuan pula, sebab dia pergi bunuh apa. True. Dia actually shoot. What the dumb show. Dia first lelaki tu salah. But then bila dia dah bunuh, that's when the problem start lah. That's why it's called Big Little Liars, because diorang ni sekumpul ni satu hati untuk tipu dia punya investigator lah. Tak investigator. Pasal diorang investigate kenapa macam lelaki ni mati. So the flashback tunjuk apa jadi from the start semua. Actually aku tengok cerita tu because of Shailene Woodley je. Aku tak faham pun cerita tu. But then bila aku tengok macam interesting pula. Tapi masalah dia, girlfriend boyfriend boleh leave ke? Like some of the in this current punya timeline lah. Alah nanti selalu why you never leave? I still love him. I know he's not a beast. I love him so much. Because you're a monster. I love you, baby. Big Bang lah kira. I love you monster. Macam gitu lah kira. Yalah. Ni macam mana ni? Red flag lah. Red flag. Ni macam okay, macam siap. Tu dah red flag Nampak aku tak kena abuse. Pasal bila Im angkat tangan aku cari relax. Cuba Rauf. Macam kena. Adakah ni salah perempuan macam the first time dah kena, habis lepas tu dia tak nak leave kan, dia stay, habis kena habis nanti dah decide to leave, habis nak salahkan lelaki. Okay, aku rasa dia macam mana tau. Macam mana ni? Dia punya mindset macam aku boleh ubahkan dia. Okay. Sama like that. Suka macam drama. Aku boleh tame dia. Aku boleh macam the sun is about to go down. Cerita Age of Ultron. Ya Hulk. The sun okay, aku dah nampak. But I realised the sun rise because I woke up. Apa GE. Tak tahu. Kau tak tengok generation lah. Tak political saya. Benda ni tak payah tahu. Sabar. Okay. Itu lelaki pukul perempuan Sekarang kau tanya, kalau let's say perempuan tu yang start tu,
Lepas tu macam mana? Start macam mana? Okay, kadang aku tengok kat video-video yang viral lah, perempuan tu macam Sikil dia. Aku mulut orang macam lepas tu dia start tangan semua kan. Kau rasa lelaki tu layak tak untuk sepak dia balik? Sepak dia tak payah pukul lah, sepak. Macam Chris Brown Becky Rihanna yang start dulu. Yes. Aku tahu people gonna hate us on this. Ya. But whatever ni pendapat kita pun. Aku on Chris Brown side. At first aku tak suka. Aku macam bodoh saya lelaki ni pukul perempuan. Sebab bila Chris Brown explain, sedih saya. Dia legit tak nak hit Rihanna pun. But dia kena tumbuk semua. Mat, dia dah lock. Dia kunci tu dia dah campak ke mana. Handphone pun buang apa. Kira Rihanna abuse dia dulu. Baru Chris jalan tangan. Oh, tak keluar ni cerita Keluar. Oh, keluar. Chris Brown buka but still orang blame dia. Ya, sebab he's a man. Ya, tapi perempuan ni kan woman empowerment. Kalau kau tak percaya, kita invite dia next week. Okay, kita try. Nanti aku email. Maybe bukan Chris Brown, maybe kita Chris Black boleh. Chris Black boleh kita boleh try. Ya. Still apa? Still apa? Aku nak cakap still. Tapi still nak tak boleh lah. Macam dia dah pukul macam kau terus angkat kaki macam Jonathan Mears. Dia lari from that lady. Tapi dia kena saya. Dia kena tapi dia lari. That's the best way. But orang ada bukti yang dia pukul saya, girlfriend dia. That's why that's stupid lah. Diorang bring back balik this problem. Dia found guilty Okay, first guilty, lepas tu non guilty, habis sekarang dia macam so called guilty balik. Aku tak tahu lah. Tapi aku still on his side lah. But the thing is, kalau aku kena macam like that, rabak-rabak, aku lari Sun. Okay, Aku will honestly after that aku cakap, I think cannot do this boleh cakap boleh mentally torture aku, mental abuse. Then at the same time kau physically abuse. Okay, itu kalau girlfriend kau. Okay, kalau let's say dia stranger, dia tidur macam stranger. So, pasal aku banyak tengok video banyak perempuan stranger yang cek pasal. Lepas tu lelaki tu just lepas tu kat komen macam, the lady deserve it. Kau nak equality ni equality untuk kau. Banyak orang komen tu Tapi stranger dia tak ada weapon. Okay, ada weapon ke tak ada weapon? Tak ada lah. Dia just macam keep on beating. Aku rasa to the point diorang pukul tak tahu rasa ke tak. Okay. Strangers, how hard can they hit Actually macam for example kita main rugby apa. Aku pernah tumbuk semua, aku pernah kena. Dah biasa. How hard will woman tumbuk? Kau rasa pernah perempuan pernah tumbuk kau? Macam dulu ada silat kena fight lah. Tak pernah. Silat tak pukul perempuan lah. Tak pernah. Dia tumbuk, dia tumbuk dia tak kuat. Tapi yang bila pak tumbuk tu kau dah mentally terus okay. Dia pada aku switch kau terus to on man. Okay. Dia kalau lelaki tu abuse perempuan tu without perempuan tu buat apa-apa, pada aku dia ni coward lah. Ya, betul. Tapi kalau bila perempuan tu start pukul-pukul and then lelaki tu macam so called self defense kan, atau nak perempuan ni stop kan, sekali tampar, aku still boleh terima because perempuan ni asking for it lah. Tapi kita macam gitu kita boleh terima. Tapi yang lain mesti tak boleh terima Yalah, because you hit a girl. Im macam tak terima je. Kan aku tanya dia tadi, kau okey tak macam kau kasih sekali punya penampar kat perempuan yang dia pukul aku tak boleh. Tak boleh, aku takut dia tampar dia terus masuk bumi. Of course kita macam mana pun kita kalau kita lebih kuat dari orang je. That's why. That's when we take advantage. Satu, aku dulu rugby kira aku under 20 lawan national women's team. Okay. At first aku macam aku tak dengar coach cakap apa. Okay. Aku just macam just give all out. Ni mix mix korang main tak, ni kira under 20 lawan women's lah. Kita nak test. Boleh gitu Boleh. Dulu that one game macam after that aku rasa aku tak dengar on coach yang berbual ke apa. Terus dah start game, perempuan tu tangkap aku, tapi tak sengaja lah. Game. Ayalah, tak gaduh ke kan. Aku teranu kuat sangat. Dah kuat gila babi lah. Habis coach terus panggil, Imran, just now I say to you guys, what do you say? This one you need to go soft. Dah tu pun aku tak kasi all out. Korang tu at least macam 40, 50. Diorang sudah pergi soft Aku pun sama. Diorang suruh all out All out. Perempuan suruh all out. Tak, kita main all out je. Sebab is testing diorang. Yes. Habis diorang national women. National women. Yalah.
Tapi Itu pun aku dah rasa after the game aku cakap I'm very sorry just now. I'm very sorry. Kau cakap apa benda? Kalau it's okay Sir Abi. Dia tak sakit lah. Sakit tak tahu. Diorang dah biasa. Dah biasa. Punya ni. Aku kalau coach aku dah sound aku akan ajar coach aku ni. Coach, cannot coach. Every game must 100%. I don't care. Girl, boy, I will give 100%. You give me under 13 also I give. Kindergarten also I give. Kira dia cuma loser saya ni. How about the men's team? Men's I think I got exam. Cuma loser saya. Yeah, that's why aku tak berani. After that incident maybe like sial lah. Aku can even like do tolak pun tak boleh sah. Jauh sah kalau aku just tolak gitu kan. Kau nampak? Benda ni dah obvious kan. Tapi kat Amerika sana masih nak buat those transgender people masuk dalam women's sport. Aduh. Kan? Cannot brain lah. Tak boleh. Cuba masuk UFC lah macam itu. Boleh tak? Rabak saya. Kata sports pun buat semua. Kasih UFC lah. Bodoh saya. Tak faham. Tapi okay, ini perempuan kan. Okay, perempuan macam kau cakap, kau walaupun dia pukul kau dulu kan, kau masih tak boleh pukul dia kan. Okay, macam kau dan aku macam aku sekali lah. Somewhat can. Aku okay. Somewhat macam okay. Kasih wake up lah. Macam kau kena ingat aku lelaki macam gitu. Tapi penampau bukan satu kali swing hidup. Maybe just macam Haiya. Macam tap macam tap tap tak payah, aku terus terajang. Tapi macam okay, what if perempuan tu atau sokok perempuan yang dia nak jadi lelaki, diorang ingat sekarang ni, diorang ingat diorang Butch. Butch. Sensitive topik ni, sensitive. Aku tak tahu lah. Tapi kan dia dah keluarkan topik, dah go je. Okay, macam aku punya personal experience. So is Butch. Okay. Pasal diorang sekarang fikir aku lelaki pun, aku tough kan. Pasal aku realise okay, so aku apologize dulu to all the butchers out there yang tengah tengok kita ni. Okay, because ni personal experience aku Okay. Aku dan kawan-kawan aku tengah jalan. Lepas tu kita tengok kat perempuan ni, which is Butch tu punya girlfriend. Because kita recognize that perempuan. Okay. Diorang main rugby. Okay. So kita cakap member aku tengok dia ni macam main rugby. Baju Uniqlo seluar kargo. Baju dia orang baju. Baju rugby. Habis rambut case botak tepi. Habis spike. Pakai baju McDonald. Tak ada okay. Lepas tu member aku cakap macam familiar sah. Of course automatically kita akan macam gitu kan. Kita tak ada macam tengok nak cik pasal ataupun macam kita nak flirt tau. Kita just tengok macam glance je. Lepas tu ni tak asal kau glance je. Kita tengok whether kita familiar kenal ke tak. Kita macam tengok gitu je. Lepas tu ni Butch macam yes, can I help? Dia dah fanatic siya. Melayu tak Cina. Padahal Cina. Kita lelaki ramai siya. Macam 5-6 orang kau. Dia 2 orang je. Lepas tu kau Butch seorang. So kau nak protect kau punya girlfriend kan. Kau nak makan kita. Kau tahu tak, kau ni dah macam satu orang menghadap 5 gorila je. Kira next tak sama. But still macam. Tapi kau tak cakap macam you should help yourself At first kan, bila dia dah gitu kita automatically gitu. Lepas tu kita jalan macam sial dia ni perempuan sial. Tu kita tengok balik Tapi tak berani. Pasal dia pun realise yang kita lelaki. So kalau let's say kalau Butch tu at the same time macam fanatic kan, nak provoke, will you still lay hands on the Butch tak? Kau lelaki Butch is still a lady Dia okay, kalau taruh Im lay hand atau sama-sama lay hand on a Butch nanti diorang play the woman card kan. Ni aku tak suka. Tapi aku rasa diorang lagi kuat sikit Ya ke? Sikit Kau kuat sikit Pasal pakai T tu this is my day one wearing T apa? Using T. This is my day to T. Itu testosteron Tapi aku ada lagi satu experience. Bukan experience, kawan aku punya experience kan. Diorang, korang budak fitness kan dulu. Korang kena pergi check up dulu sebelum masuk sekolah tu kan. Check up Yang aku tak tahu lah, korang budak-budak sebelum fitness masuk course yang check up kan. So ni adik aku cerita dia dengan budak ni Diorang pergi check up. Lepas tu ada satu Butch ni dengan girlfriend dia. Macam budak ni kawan adik aku pun dah macam fanatic nampak perempuan dan geletis kan. Lepas tu tiba-tiba aku tak ingat cerita dia macam mana. Butch tu buat perempuan tu pregnant. Bukan. Lepas tu diorang macam
sound kawan aku ni. Yeah. Lepas tu kawan aku ni cakap, kau perempuan tau, aku boleh kasih kau mengandung siu. Ui. Tapi facts lah, facts lah. Tapi aku dengar cerita diorang cakap butch tu dia tak nampak macam kau tahu that typical butch yang nampak macam lelaki kan. Tapi ni butch kalau kau tengok dia rambut panjang, maybe lawa. That kind of butch. Maybe sekarang dah insaf ke? Faham? Pasal tu dah wake up, aku boleh mengandung. Tapi really aku rasa butch kuat lah. Ya ke? Sikit Kau pernah pukul lembut je? Tak pernah. Tapi aku rasa still a girl strength lah. A girl strength lah. Still the same lah. Tapi yang abuse ni, yalah, laki susah nak dapat justice. Sebab woman ada yang woman empowerment. Oh ya, woman cantik. But to the level of Amar Alfian dah rabak lah. Tapi like one cakap, what if macam yang Amar Alfian tu kena mentally abuse dulu. Get what aku mean lah. But okay. he don't have to tak betul hit the girl lah. Yes. Balik tak ada orang nak pergi nak investigate on his side. Laki tak ada how to say nak luahkan Betul? No, but macam back to macam tadi tu, kalau perempuan tu start dulu kan, aku rasa paling-paling pun boleh macam maybe satu kali lah. Tapi kalau dah sampai bengkak, that means kena tiba yang buat sekali. Pada aku kalau kasih kicap kan dah meripik lah. Kalau not once lah ni, banyak kali so. Tu dah meripik. Tu dah meripik. Even actually okay, aku take that back. Even once pun pada aku still tak masuk akal. But then kalau maybe that lady deserve it, but at the same time ini girlfriend je kan. Unless kalau macam kau tu adik ke atau bini kan. Kalau bini dia kurang ajar ke. Aku kan ajar mana boleh. Itulah. Macam mana ni? That's the thing. Woman ada yang woman empowerment. Yes. Sekarang ni laki tak ada channel tu meluahkan dia punya perasaan. Doa je kat atas jadah je. Simple. Kira macam dah kena. Ya apa ni? Relax. You relax. You sabar je. I pergi ambil wuduk. Okay, maybe terus solat anda semua. Suami misali. Pasal kadang-kadang macam kita terlalu gentle dekat perempuan. Nanti je macam tu lah. Perempuan akan abuse kau lah. Habis kau jadi macam takut bini lah. Dah leceh saya. Dia more to mental lah. Tapi takut bini, ya ke kau tak takut? Aku beli beras pun. Tapi sama masak. Sama masak. Siapa ngandung anak kau? Aku boleh cari no, I mean tak ada. Ni boleh cut lah. Tak ada. Pada aku macam tak boleh lah. Dia bukan pasal takut. Dia hormat Senjata lah. Because kita the lelaki, the man of the house, kita tak sepatut takut dengan perempuan. Aku dah baru nampak satu ceramah ni cakap pasal suami takut dengan kira dah pakai gini ceramah. Dah dengan Ustaz. Macam mana Ustaz? Dia kena macam mana pun kau respect, dia pun respect kau sebagai suami. Yalah, go both ways lah. Dia tak ada macam perempuan ni kena takut dengan suami, lelaki ni. Okay, perempuan kena taat pada suami, bukan takut. Ya, betul. Tapi lah suami pun pakai kepala otak lah. Kau tak boleh macam just because kau man of the house, kau tak boleh kau kena gini-gini. Tak boleh lah. True. It takes both hands to clap. Both hands to clap. Habis kau kahwin buat apa? Bukan ke ni benda satu partnership. So renung-renungkan. Hot dah bila kau cakap gitu. Pasal hot dah start. Nak kesilap sikit. Belanja sikit dah. Tapi kita tak galakkan kita galakkan galakkan ni sebagi kan. Galak bagi. Kita tak galakkan abuse ni Jangan semua. jangan. Okay, Amar Alfian, I call you out Kalau boleh kita fight lah. Kadang ring kau pun boleh lah. Bukan Amar Alfian yang semua yang siapa-siapa yang Singaporean tu, yang lelaki tu pun sama. Aku panggil out. Come on. Kira semua yang abuse kau call out lah. Okay, yang lagi mari. Aku nak call out yang semua yang kental-kental lah. Aku tak nak makan besar-besar. Aku takut. Okay, for example ni last Kalau mat lembut macam siapa tapi kuat tau. Lembut tak lembut, kau jantan kan. Aku akan kasih satu swing. Jantan kasih Aku kasih 100% tak ada macam itu. Kasih terus. Sebelum dah land dah swing. Belum jejak. Tangan tak je lah. Aku tapak pun. Aku bijak. Babi kau. Okay, kau siapa? Itu fair enough lah. Fair enough. Lelaki ke? Lembut tak lembut dah. Bapuk. Bapuk sama lelaki. Go. Bastards ya. Those trans people have feelings. Tapi kau cakap bapuk pasal tak trans. Bapuk trans. Gila transgender bapuk. Tapi kau cakap pasal butch pun sama. Bapuk bukan lah. Bapuk is yang pakai makeup, pakai macam perempuan. Okay, dan trans apa? Trans is transgender lah.
Bahasa Melayu dah. Bukan mabuk. Pondan yang potong. Sama lah. Pondan tapi potong. pondan bapuk sama ke tak? Sama. Tak ke? Pondan potong. Okay, nanti kita invite Pondan dan Bapu. Kita je. Okay. invite. Dah potong. Pukul Okay, dia. Pondan lah. Pondan. Okay, macam tak nak sebut nama lah. Contoh dia dah potong, dia dah implant. Tu pondan. Oh tu. Susah sikit. Pukul. Kau lelaki ke perempuan Original ni lelaki. Kena. Okay, contoh aku bagi kau situation. Kau kat Thailand. Okay. Kau tahu ni dah tukar. Kira buat macam Rau lah. 2000 baht. 2000 baht. Kau takut kan? Tak lah Syul, aku terkejut lah Syul. Itu Memang takut. mana dah takut Syul. Siapa cakap Hazrik? Aku tak tahu lah. Hazrik cakap kau dah tahu lah. Kau dah tahu lah. Kau dah cakap aku takut kau tahu. Tak ada. Sama, aku dengar cerita ni, aku tak tahan siap because aku tahu kau badan besar. Tak, sebab aku tengok order makan. Dia tu datang 2000 baht. Hei, habis dah tengah gelap. Tapi pondan lah. Pondan. Tak. Kau tak ada? Macam Tak ada. tak, ni is during Temasek Bali je. Bukan Singapura. Singapura bukan Singapura je. Tak ada, ingat tak ada. Aku dengar Pondan lah pondan. Tak. Makcik macam makcik. Makcik. random Random macam beggar. Oh aku ingat kes. Aku dah tengah tengah sialah dah tengah tunggu aku punya banana pancake. Habis 2000 baht. Kenapa takut siap? 2000 baht Tak dalam takut, terkejut. Aku tak siapa sana ni. 2000 baht $10 around there. Around dollar. Mahal ke? Tak 2000 baht lagi murah. 20 Aku lupa berapa Sen baht. lah, sen. Sen lah. Habis 200 baht. Oh 200 baht. Habis aku siapa sel puas 200 baht? Habis dia dah rambut panjang. Habis dah gelap. Terperanjat lah. Terperanjat lah. Habis just nice siapa snap aku entah. Tapi kalau Haziq cakap aku Bukan Azri. Aku dengar daripada orang lain. Dia cakap Okay. kelakar saya muka Rauf ni. Siapa 200 baht? Aku tengah imagine kau. Tapi kan macam gitu, sebab tengah gelap. Habis kau Alah motor peranjat dia. lampu depend on the punya yang street vendor punya lampu je. Oh malam ah. Malam. Okay aku faham. Okay, seram. Ya. Tapi okay, contoh macam tu kat Thailand kan. So aku tahu kat Thailand, kat tempat red light district ni semua kan. Aku tengok video, bukan aku experience. Okay. Aku tengok video. Nanti kadang bapuk ni suka tarik-tarik kau. Okay. Sampai Pondan. tarik-tarik kan. Sampai dia dah macam sokok raba-raba kan. Will you lay hands on them? Tak macam aku just ask them to get off. So For example kalau dia nak fight, aku will tanya orang-orang, should I fight this guy? guy, hey, what guy? Dorang will acknowledge, confirm Lagi Thailand ninja lah. Thailand je. Kalau perempuan confirm cakap no man no. Kalau lelaki let's go fucking off. Kira dia macam hey, Ludo. Kalau situation gitu kena tunggu dia fight kau dulu baru kau fight balik. bapuk lah. Pondan lah. Yes. Pondan lah. Tapi aku will really ask the crowd, how this one? Can I fight? Kira dah macam Kalau ombak ada confirm ada ngomong. Ada yang kena-kena lah. Fuck him lah. Fuck boy talk. Fuck boy talk. Tak caca kau nak fight dia dah buka mutai. How about 100v1? Let's go to the zoo. Kalau kau bilang Pondan, it's okay. I open my butt. Fast one. Tahu Kira bagi pantat dia. Kita tiga kan. Kita dua kat tepi je. Sial Im suara kena. Tak tahu. Habis dia tengah tu dia tengok kau next. Habis kita dah macam Mak Denny dah mutai Zul. Kita mutai tu. Kita tolak each other. Lepas tu kita balik hotel. Member dah nangis. Aku nak kena lagi. Kita tiga balik hotel dah macam kangkang. Fuck way tu. Tak tahu Im muka dah ada tattoo lah. Itu macam cerita apa? Ya. Sial lah. Okay lah. Anyways, aku nak tanya yang audience ni semua. Apa pendapat korang kalau, bukan pendapat lah. Kalau let's say perempuan tu yang abuse kau, adakah is it like an opportunity Lagi ni boleh, ni masalah. opportunity untuk kau pukul balik ke tak? Macam tu. Ya. So komen dah bila lah. Komen below.
pasal perkara ni abuse ni. Kalau korang ada, maybe kalau korang ada story. Oh yes, kalau ada kita boleh just bring you over here, then korang bilang abuse korang boleh share. Kita tak payah tunjuk. It's all up to your discretion lah. Sebab aku dah buat ni link tree dekat IG pay bio, ada send in your stories. Kalau korang ada apa-apa story, korang send je. Jangan sampai aku abuse korang. Dah leceh. Tapi kalau let's say lelaki yang kena abuse kan, aku tengok macam ada cerita-cerita kat luar sana, lelaki ke abuse dah jadi bahan saja. Diorang ketawakan lelaki tu siul. Macam Terry Crews yang dia kena rape. Lelaki ni tak ada channel to go to untuk meluahkan, keep it to yourself atau seek justice for this type of thing. Terry Crews ke rape ke kena molest kan? Molest ke rape, either one lah. But still dia pun as a man dah badan besar pun dia don't want to do anything. That's why, maybe dia dah start dengan hey there white chocolate. Kurang. Okay lah, hari ni kita tak ada sponsor Tak ada. Bulan ni kalau betul. Kalau ada orang-orang nak bisnes apa, nak kita promote apa boleh anytime. DM kita, email lah, insyaAllah. Dan gitu kita akhir episod ini. Kita jumpa episod lain. Lagi gila, lagi baik.